Pernahkah anda berhenti sejenak dan berfikir bahawa segala yang anda miliki, atau tidak miliki, sebenarnya dicipta oleh anda sendiri? Ya, walaupun kedengaran pelik, andalah yang menarik masuk keadaan keuangan kosong ke dalam hidup anda. Dan yang lebih parah, jika anda terus berfikir seperti yang anda selalu fikirkan, maka anda akan terus mendapat hasil yang sama. Mungkin anda hanya berada satu pemikiran sahaja dari kekayaan yang anda impikan selama ini. Soalannya ialah, adakah anda bersedia untuk melihat kebenaran itu sekarang? Dulu, pendapatan tahunan saya kurang daripada RM20,000. Malah, saya berhutang lebih daripada RM30,000. Saya tiada kelulusan, tiada perancangan, dan jujur saya katakan, saya langsung tidak tahu bagaimana hendak keluar daripada situasi itu. Tetapi apa yang saya temui sangat mengejutkan. Masalahnya bukan pada apa yang saya lakukan, tetapi pada cara saya berfikir. Ia berpunca daripada bagaimana minda saya telah diprogramkan. Ramai orang menyangka bahawa wang adalah ganjaran atas kerja keras fizikal. Tapi kalau itu benar, bukankah para buruh dan pekerja binaan patut menjadi jutawan? Jika hanya kerja keras yang diperlukan, maka mereka yang paling letih akan menjadi orang paling kaya di dunia. Tapi itu tidak berlaku. Wang, sahabatku, hanyalah cerminan, pantulan daripada cara kita berfikir. Ia mencerminkan keputusan kita, perasaan kita, dan kepercayaan kita tentang apa yang kita layak terima. Dan inilah fakta yang mungkin tidak pernah anda dengar. Jumlah dalam akaun bank anda hanyalah gambaran kepada paradigma keuangan anda. Ia adalah program bawah sedar yang terbentuk sejak anda masih kecil. Apa yang anda sering dengar tentang wang semasa membesar? Bahawa orang kaya jahat? Bahawa duit itu datang dari kerja keras yang menyakitkan? Bahawa orang yang jadi kaya mesti buat perkara salah? Semua itu telah tertanam dan menjadi penghalang yang tidak kelihatan. Anda mungkin kata anda mahu jadi kaya. Tapi jika jauh di sudut hati anda percaya bahawa wang itu sesuatu yang berdosa, atau anda tidak layak untuk memilikinya, maka minda bawah sedar anda akan sabotaj setiap langkah anda. Anda akan lupa janji temu, tangguhkan rancangan, berbelanja tanpa kawalan, berhutang, atau terima sebarang perkara, kecuali kejayaan. Dan semua ini tiada kaitan dengan tahap kepintaran anda. Ia berkenaan dengan program dalam fikiran. Seperti komputer yang dijangkiti virus. Walaupun anda type arahan yang betul, ia tetap tidak akan berfungsi jika sistemnya sudah rosak. Pernah satu ketika, seorang pemuda datang kepada saya dan berkata, "Bob, saya tak faham. Saya tahu apa yang perlu dibuat. Saya dah belajar. Saya dah tengok semua video anda. Tapi saya tetap tak boleh ubah hidup saya." Saya jawab, "Sudah tentu kamu tak boleh. Sebab kamu cuba ubah hasilnya, tanpa ubah program yang hasilkan keputusan itu. Ia ibarat cuba tukar buah, tapi benihnya masih sama." Saya masih ingat saat itu. Saya betul-betul dalam keadaan teruk. Dibebani hutang. Kehilangan arah. Sehinggalah seseorang memberikan saya buku asterisk Think and Grow Rich asterisk. Apabila saya buka halaman-halaman itu, satu ayat buat saya terhenti sejenak. Mula berfikir tentang kekayaan. Minda yang disiplin boleh menjana pendapatan besar mulai sekarang. Saat itu, saya terfikir, mungkinkah ini benar atau hanya fantasi? Tapi saya ikut juga nasihat itu, walaupun saya tak percaya sepenuhnya. Saya mula bertindak seolah-olah saya sudah pun makmur. Saya berkelakuan seperti seseorang yang sudah hidup dalam kekayaan. Dan semuanya mula berubah. Duit belum ada di tangan, tapi ia sudah mula menghampiri saya. Sebab saya ubah cara saya berfikir. Cuba fikir, pernah tak anda kata, bulan ini saya nak dapat lebih, tapi hujung bulan tetap di tempat sama atau lebih teruk? Pernah buat azam tapi akhirnya sabotaj sendiri? Itu bukan nasib. Itu adalah program automatik. Dan program itu hanya berubah bila anda benar-benar faham bagaimana minda anda berfungsi. Anda perlu berhenti melihat penyata bank dan mula melihat apa yang anda percaya sebagai mungkin. Apa yang anda percaya tentang diri anda, tentang kemampuan anda, tentang nilai anda.
Wang yang masuk dalam hidup anda ialah cerminan tepat kepada frekuensi yang anda pancarkan setiap hari melalui fikiran, emosi, dan tindakan anda. Anda tak perlu faham semuanya sekarang. Tapi anda mesti ambil satu langkah pertama. Langkah ini mudah tapi berkuasa. Ambil sehelai kertas sekarang. Tulis jumlah tertinggi yang pernah anda terima dalam setahun. Sekarang, lihat angka itu. Tanya diri anda, kenapa jumlah itu menjadi batas? Siapa yang mengajar anda bahawa skim silingnya? Kebanyakan orang tak pernah buat latihan ini. Tak pernah terfikir kenapa mereka sentiasa dapat jumlah yang sama, tahun demi tahun. Mereka hanya hidup dalam mod automatik. Dan hakikatnya, selagi anda tidak kawal apa yang masuk ke dalam minda anda akan terus dapat hasil yang sama seperti sebelum ini. Mungkin sedikit lebih. Mungkin sedikit kurang. Tapi tetap dalam pola yang sama. Satu kajian dari Harvard menunjukkan bahawa kira-kira 95% daripada fikiran kita hari ini adalah sama seperti semalam. Sekarang fikirkan ini bersama saya, bagaimana anda mahu hidup anda berubah, jika fikiran anda sendiri tidak berubah? Minda ialah titik permulaan segalanya. Apabila anda mengubah cara anda berfikir, tingkah laku anda akan turut berubah. Dan apabila tingkah laku anda berubah, hasil hidup anda juga akan berubah. Tetapi semuanya bermula dalam yang tidak kelihatan. Ia bermula dengan apa yang anda percaya boleh berlaku. Dan untuk mengakhiri bahagian ini, saya ingin beritahu anda, berhenti melawan realiti yang anda lihat dengan mata kasar. Sebaliknya, mulakan untuk membina realiti yang anda inginkan dari dalam diri anda. Kerana segalanya bermula dengan satu fikiran. Dan cara anda berfikir tentang wang menentukan sama ada wang akan datang kepada anda, atau hilang begitu sahaja. Sekarang, beritahu saya, adakah anda mahu terus memaksa dunia untuk berubah? Atau adakah anda mahu mengubah dunia anda sendiri, dari dalam keluar? Pernahkah anda perasan bahawa orang-orang di sekeliling anda hidup dengan cara yang hampir sama seperti anda? Itu bukan kebetulan. Terdapat satu corak yang tidak kelihatan yang menarik, membentuk dan mengehatkan kita, dan ia dipanggil persekitaran. Saya tahu, ia mungkin kedengaran pelik. Kita dibesarkan dengan kepercayaan bahawa kita mempunyai kawalan penuh terhadap pilihan hidup kita, tetapi hakikatnya ialah kita merupakan cerminan langsung kepada siapa yang paling banyak kita luangkan masa bersama. Cuba fikirkan sejenak, anda mungkin akan sedar bahawa purata pendapatan bulanan anda sangat hampir dengan pendapatan 5 orang terdekat anda. Begitu juga dengan tabiat anda, cita-cita anda, malah kekecewaan anda. Saya tidak memberitahu anda semua ini untuk membuatkan anda menjauhkan diri daripada sesiapa pun. Saya kongsikan kerana saya sendiri telah mengalaminya. Selama bertahun-tahun, saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik hati, tetapi semuanya terperangkap dalam kitaran pemikiran yang terhad. Dan teka apa? Saya juga begitu. Kita meniru, menyesuaikan diri, dan akhirnya selesa dalam zon itu. Kenapa? Sebab manusia perlukan penerimaan. Kita tidak mahu disisihkan dari kumpulan. Dan di sinilah bahayanya, demi diterima, kita mula berfikir sama, bertindak sama, hidup sama, dan menderita sama. Untuk masa yang lama, saya berasa selesa dalam bulatan itu. Ia terasa biasa. Ia terasa selamat. Tetapi ia juga sangat terhad. Sehinggalah satu hari, seseorang memandang tepat ke mata saya dan berkata, "Bob, kalau kau nak ubah hidup kau, kau kena berada dengan orang yang dah hidup macam mana yang kau impikan." Kata-kata itu betul-betul menyentak saya. Sebab ia benar. Tapi saya tak buat pun benda tu. Jadi sekarang saya nak tanya anda, orang yang paling kerap anda luangkan masa bersama, adakah mereka sedang hidup dalam impian yang anda idamkan? Atau mereka sedang hidup dalam keadaan yang anda cuba lari daripadanya? Pernah tak anda rasa bersalah kerana anda bermimpi besar di depan orang yang fikirannya kecil? Pernah tak anda simpan perancangan anda sendiri kerana anda tahu mereka akan gelakan, persoalkan atau padamkan semangat anda? Pernah tak anda pura-pura berpuas hati semata-mata sebab anda tak nak buat orang lain rasa tak selesa?
Itu bukan sebab anda penakut. Itu ialah beban senyap dari persekitaran. Tapi izinkan saya kongsi sesuatu yang boleh ubah sepenuhnya cara anda melihat perkara ini. Persekitaran bukan sesuatu yang tetap. Ia boleh dipilih. Zaman saya berkembang paling banyak, dari segi keuangan dan mental, ialah ketika saya berani masuk ke dalam persekitaran yang mencabar saya. Bersama orang yang pendapatan mereka lebih tinggi daripada saya. Yang ilmu mereka lebih luas daripada saya. Yang impian mereka lebih besar daripada saya. Ya, pada mulanya ia memang rasa tak selesa. Saya rasa takut. Saya rasa kecil, tak yakin, dan rasa saya tak layak. Tapi sebenarnya, di situlah tempat sebenar pertumbuhan saya bermula. Ramai orang kata, saya tak ada siapa-siapa di sekeliling yang boleh berkembang sama-sama. Saya faham. Tapi hari ini, anda ada akses kepada buku, video, ceramah, kursus, semua itu juga persekitaran. Anda boleh pilih untuk habiskan sebahagian besar hari anda dengan mendengar dan menyerap cara fikir orang yang dah pun sampai ke tempat yang anda nak tuju. Nak satu cadangan praktikal? Ambil telefon anda. Kemas kini semua senarai yang anda ikuti. Ikut hanya mereka yang menaikkan semangat anda, yang mencabar anda, yang memberi inspirasi kepada anda. Matikan notifikasi daripada kandungan yang menjatuhkan tenaga anda. Perkara kecil itu sahaja dah cukup untuk mula mengubah getaran anda. Dan dengar sini, bila saya cakap persekitaran menarik anda ke satu tahap tertentu, saya tak melebih-lebihkan. Satu kajian dari Universiti Yale menunjukkan bahawa tingkah laku kewangan seseorang cenderung untuk ikut corak kumpulan sosial mereka, walaupun ia bertentangan dengan logik atau pengetahuan mereka. Maksudnya, kalau anda dikelilingi oleh orang yang boros, anda pun akan cenderung jadi boros. Kalau anda duduk dengan orang yang asyik merungut, anda pun akan mula merungut. Kalau anda hidup dengan orang yang terbatas fikirannya, anda pun akan terhad. Saya masih ingat satu masa di mana semua benda dalam hidup saya rasa macam tersekat. Saya belajar, saya praktikan, tapi hasilnya tetap sama. Dan hidup saya hanya mula berubah bila saya mula lepak dengan kumpulan orang yang bermain di tahap yang lebih tinggi. Bukan saja keuangan saya yang berubah, tapi juga emosi, kerohanian dan kerjaya saya. Sebab saya mula nampak, benda yang saya impikan tu memang wujud. Ia bukan angan-angan. Ia sesuatu yang nyata, boleh dicapai, boleh dirasai. Mungkin anda dikelilingi oleh orang yang sayangkan anda, tapi mereka juga memegang kepercayaan yang menyekat anda. Dan tak mengapa. Anda tak perlu tinggalkan sesiapa pun. Tetapi memang penting untuk anda meluaskan bulatan pengaruh anda. Anda perlu memasukkan suara-suara dalam rutin harian anda yang mampu membangkitkan potensi anda, bukan yang menidurkannya. Jadi dengar betul-betul, jika anda terus bergaul hanya dengan orang yang hidupnya sama seperti anda sekarang, maka hidup anda akan kekal seperti yang ada sekarang. Dan mungkin inilah bahagian paling sukar untuk diterima. Sebab ia menyentuh hubungan anda. Ia menyentuh zon selesa anda. Ia menyentuh identiti anda. Tetapi perubahan sebenar hanya bermula apabila anda mula menghubungkan diri dengan apa yang anda inginkan, bukan hanya dengan apa yang anda sudah miliki. Anda nak berkembang. Dekatkan diri dengan mereka yang sedang berkembang. Anda nak jadi kaya. Bergaulah dengan mereka yang sudah faham bagaimana kekayaan berfungsi. Anda nak kebebasan. Maka tinggalkan penjara yang menyamar sebagai rutin harian. Dan saya nak beritahu anda sesuatu yang penting, anda tak perlu tunggu suasana yang sempurna muncul. Anda boleh cipta suasana itu dalam fikiran anda. Sebab perubahan pertama bukan berlaku di luar. Ia sentiasa bermula dari dalam. Minda anda berfungsi seperti kod sumber yang tidak kelihatan, yang mengawal segala yang anda alami. Segala yang anda rasa. Segala yang anda tarik ke dalam hidup anda. Dan hampir tiada siapa yang mengajar anda perkara ini. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka cuba mengubah kesan, tanpa pernah menyentuh puncanya. Mereka cuba dapatkan lebih banyak wang, rasa lebih bahagia, ada lebih banyak masa, tapi mereka tetap terperangkap dalam cara berfikir yang sama, mengulang corak yang sama, hari demi hari.
Ia ibarat cuba menukar arah kapal terbang hanya dengan menukar tempat duduk. Ia takkan berkesan. Kalau anda nak ubah hasil hidup anda perlu akses panel kawalan, paradigma. Paradigma ialah program mental yang mengawal hidup anda tanpa anda sedari. Ia menentukan keputusan anda, tindakan anda dan akhirnya, hasil anda. Ia seperti sistem operasi yang berjalan di latar belakang. Dan yang paling penting, anda tak pilih sistem ini. Ia dimasukkan ke dalam diri anda. Sejak hari-hari awal kehidupan anda, minda bawah sedar anda terbuka sepenuhnya. Segala yang mengelilingi anda masuk terus, perbualan, kepercayaan, ketakutan, tingkah laku, batasan. Anda serap semuanya sebagai kebenaran. Dan inilah yang membentuk kod dalaman anda. Kalau anda pernah diberitahu bahawa wang itu susah dicari, bahawa anda tak cukup bagus, bahawa kejayaan hanya untuk segelintir, semua itu menjadi sebahagian daripada sistem anda. Dan sekarang, walaupun anda mahukan sebaliknya, anda masih terperangkap dalam corak lama itu. Kebanyakan orang cuba ubah hidup mereka dengan semata-mata menggunakan kekuatan kehendak. Tapi kekuatan kehendak tak mampu menulis semula kod itu. Ia mungkin cuba, tapi tetap akan kalah kepada minda bawah sedar. Sebab minda bawah sedar tak patuh pada apa yang anda mahu secara logik. Ia patuh pada apa yang telah diulang, yang tertanam, yang mengakar. Saya belajar perkara ini dengan cara yang paling sukar. Bertahun-tahun saya menjana wang, banyak pula tu, tapi saya tak pernah mampu simpan. Saya dapat, kemudian hilang. Dapat, kemudian hilang. Seolah-olah ada magnet halimunan yang menarik saya balik ke tempat yang sama. Nak tahu kenapa? Sebab paradigma saya bukanlah paradigma seorang yang kaya. Ia paradigma seorang yang tahu macam mana nak dapat duit, tapi tak tahu macam mana nak simpan. Kod dalaman saya selalu berkata, ini terlalu banyak untuk kau. Dan ia sabotaj saya. Setiap kali. Hanya bila saya faham bahawa minda bawah sedar menerima apa sahaja sebagai kebenaran, walaupun hanya yang dibayangkan, barulah saya mula guna kelebihan itu untuk kebaikan saya. Saya sedar bahawa saya boleh beri makan minda saya dengan identiti yang baru. Bahawa saya boleh bayangkan dan ulang corak yang baru sampai ia jadi kenyataan dalam diri saya. Dan skim yang ubah hala tuju hidup saya. Anda tahu suara dalam kepala yang kata, aku tak boleh. Itu bukan suara sebenar anda. Itu suara paradigma anda. Anda tahu ketakutan yang menghalang anda sebelum anda cuba sesuatu yang baru. Itu kod anda yang berkata, jangan keluar daripada skrip. Anda bukan malas. Bukan lemah. Bukan nasib tak baik. Anda cuma sedang dikawal oleh satu program yang bukan anda yang tulis. Tapi berita baiknya, program itu boleh ditulis semula. Sains sudah membuktikannya. Neuroplasticity menunjukkan bahawa otak manusia mampu bina sambungan baru, ubah corak lama, belajar dan belajar semula. Dalam erti kata lain, anda benar-benar boleh program semula minda anda. Tapi ini tak berlaku dengan sendiri. Ia berlaku melalui pengulangan, melalui niat, melalui pilihan yang sedar. Mulakan dengan perhati corak anda. Apa tingkah laku yang anda selalu ulang? Di mana anda selalu tersekat? Hasil macam mana yang selalu terlepas dari genggaman anda? Di situlah jejak paradigma anda. Sekarang, saya nak beri anda satu latihan yang berkuasa, pilih satu identiti baru. Saya tak maksudkan untuk anda berpura-pura. Saya maksudkan untuk anda bina dari dalam, diri baru anda. Bayangkan setiap hari, dengan sebanyak mungkin perincian, bagaimana kehidupan anda akan kelihatan jika anda sudah pun hidup seperti yang anda impikan. Bayangkan bagaimana rasanya bangun di tempat itu, menjalani rutin harian yang anda idamkan, dan mengurus jumlah wang yang besar di dalam akaun bank anda. Rasakan ia. Hidupkan perasaan itu dari dalam diri anda. Minda bawah sedar anda tidak dapat membezakan antara realiti dan imajinasi. Sebab skim visualisasi adalah alat yang sangat berkuasa. Beginilah cara anda menulis semula kod dalaman anda, melalui pengulangan yang penuh emosi dan niat yang sedar. Anda tidak menarik apa yang anda mahukan.
Anda menarik siapa diri anda? Apa yang anda getarkan? Apa yang anda benar-benar percaya bahawa anda layak miliki? Jika ini kedengaran mengarut, lihat sekeliling anda. Anda akan lihat orang yang sangat berbakat, bijak, rajin, tetapi masih hidup dalam keadaan tersekat. Dan anda juga akan lihat orang lain yang seolah-olah hidup mereka penuh keajaiban, walaupun mereka tidak mempunyai kelayakan atau pendidikan rasmi. Perbezaannya terletak pada paradigma. Pada apa yang setiap orang percaya, rasa dan ulangi setiap hari. Sebagai contoh, Jim Carrey pernah menggunakan prinsip ini. Beliau menulis cek untuk dirinya sendiri bernilai kira-kira 8 juta ringgit Malaysia, bertahun-tahun sebelum mendapat watak utama pertamanya. Setiap hari, beliau menyimpan cek itu di dalam dompetnya sebagai peringatan tentang siapa dirinya yang sebenar di dalam. Apa yang berlaku? Beliau menerima jumlah itu tepat untuk filem Asterisk Dumb and Dumber Asterisk, dan pada masa yang sama seperti yang beliau bayangkan. Adakah itu kebetulan? Atau penulisan semula secara sedar? Anda juga boleh lakukan perkara yang sama. Tidak kira di mana anda berada sekarang. Titik permulaan anda tidak menentukan ke mana anda boleh pergi. Apa yang menentukan ialah kod dalaman yang anda pilih untuk kekalkan atau kemaskini. Anda adalah penulis program minda anda. Anda adalah penulis skrip hidup anda. Tapi hanya jika anda bersedia menerima peranan itu. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai penumpang dalam kereta api yang mereka tidak ingat bila mereka naiki. Tetapi anda boleh mengambil alih kawalan. Dan apabila anda berbuat demikian, tiada had kepada apa yang boleh berlaku. Kerana minda bukan penjara. Ia adalah kunci. Dan kunci itu sentiasa berada di tangan anda. Pada tahun 1973, saya menulis satu ayat di atas sekeping kertas. Saya akan membina sebuah syarikat yang beroperasi di seluruh dunia. Pada masa itu, saya langsung tidak tahu bagaimana ia boleh berlaku. Saya tiada struktur, tiada kenalan, tiada sumber. Tetapi saya ada satu perkara, gambaran yang jelas dalam minda saya. Ia bukan sekadar ayat. Ia adalah keputusan. Satu bentuk pengekodan. Satu ciptaan dalaman. Dan segalanya bermula dari situ. Bertahun-tahun kemudian, saya menerima panggilan daripada CEO saya, Mii. Dia berkata, "Bob, kami baru sahaja menyiarkan acara kami secara langsung ke semua negara di dunia. 93,000 orang sedang menonton secara langsung." Pada saat itu, gambaran yang saya lukiskan dalam fikiran saya bertahun-tahun dahulu kembali. Bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai pengesahan. Kerana segala yang wujud di luar sana, bermula terlebih dahulu di dalam fikiran. Anda boleh cipta ekonomi anda sendiri. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini fakta. Ekonomi bukan kerajaan. Ia bukan pasaran. Ia bukan bos anda. Ekonomi ialah bagaimana anda menjana, mengurus dan menggandakan nilai berdasarkan kesedaran anda. Ia adalah cerminan kepada keadaan dalaman anda. Apa yang saya lihat ialah ramai orang yang terperangkap dalam ilusi bahawa hidup hanya akan berubah apabila keadaan luaran berubah. Tetapi kebenarannya ialah realiti anda berubah apabila getaran dalaman anda berubah. Apabila anda berhenti menunggu perubahan dari luar dan mula mencipta frekuensi baharu dari dalam. Dan apakah kesilapan paling biasa? Orang melihat hasil semasa mereka bel tertunggak, gaji rendah, rutin yang meletihkan dan membiarkan keputusan-keputusan ini menentukan fikiran mereka. Tapi ini seperti berputar dalam bulatan. Sebab fikiran melahirkan perasaan, perasaan mencetuskan tindakan, dan tindakan melahirkan semula hasil yang sama. Lalu semuanya berulang semula. Orang yang sedar akan melakukan sebaliknya. Mereka berfikir berdasarkan hasil yang mereka mahu cipta, bukan berdasarkan situasi sekarang. Mereka melihat apa yang mereka mahukan, merasainya seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan, dan bertindak ke arahnya. Dan tindakan itu melahirkan hasil baharu, yang mengukuhkan kitaran baharu. Inilah cara saya membina syarikat saya. Inilah cara saya mengubah hidup saya.
Saya tidak tunggu sehingga semuanya sempurna. Saya tulis di atas kertas. Saya bayangkan. Saya bertindak. Dan alam semesta memberi respons. Tapi jangan fikir ini semua nasib. Ia adalah keputusan. Ia adalah disiplin. Kebanyakan orang tidak dapat mengekalkan fokus cukup lama untuk melihat keajaiban berlaku. Mereka bermula dengan semangat, tapi selepas 3 hari, mereka terganggu, hilang arah, dan kembali kepada tabiat lama. Sebab skim saya selalu kata, kejayaan perlukan minda yang terlatih. Dan minda yang terlatih bukan hanya teori, ia adalah disiplin. Rakan kongsi saya, Sandy Gallagher, pernah ajar saya sesuatu yang sangat berharga tentang hal ini. Dia seorang peguam, pakar dalam penggabungan ban, dan setiap hari dia menguruskan jumlah wang yang melebihi 280 juta ringgit Malaysia. Apabila dia mula menghadiri seminar saya, dia sedar bahawa walaupun dia memahami wang dari sudut teknikal, masih ada sesuatu yang kurang, memahami wang dari segi tenaga. Kesedaran inilah yang menjadi titik perubahan dan mendorongnya untuk meninggalkan dunia korporat tradisional dan menyertai saya. Sejak itu, perniagaan kami berkembang dalam cara yang saya sendiri tidak pernah bayangkan. Selalunya, bukan kerana anda tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi kerana anda tidak percaya bahawa ia mungkin berlaku untuk anda. Keraguan senyap inilah yang membuatkan anda terperangkap dalam kekurangan. Ia seperti sauh yang tidak kelihatan. Anda mengayuh, tetapi tidak bergerak ke mana-mana. Mahukah anda tahu satu fakta menarik? Satu kajian yang diterbitkan oleh Universiti London menunjukkan bahawa orang yang membayangkan matlamat mereka dengan jelas dan mengaitkannya dengan emosi positif mempunyai 42% lebih kemungkinan untuk mencapainya. Kenapa? Kerana otak mula bekerja untuk anda, bukan melawan anda. Minda berhenti menentang dan mula membina serta mencipta. Jadi saya ingin tanya anda, adakah anda mahu mencipta ekonomi anda sendiri? Atau anda akan terus menunggu orang lain menentukan berapa nilai gaji anda? Mulakan dengan kecil jika perlu. Tapi mulakan. Tulis ke mana anda mahu pergi. Bayangkannya setiap hari, dengan penuh perincian. Rasakan getaran kehidupan yang anda ingin alami. Kemudian, bertindak seperti seseorang yang sudah pun hidup dalam realiti itu. Anda tidak perlu memiliki wang itu sekarang. Anda hanya perlu memiliki minda yang betul. Kerana minda skim yang akan menarik sumber, orang, dan peluang kepada anda. Apabila anda faham perkara ini, segalanya akan berubah. Anda berhenti bertindak balas terhadap apa yang berlaku dan mula mencipta apa yang anda inginkan. Saya jamin, perbezaan antara kehidupan yang penuh perjuangan dan kehidupan yang penuh kelimpahan bukan terletak pada keadaan luar. Ia terletak pada apa yang anda sanggup percaya, rasa dan kekalkan dalam diri anda. Anda boleh bina ekonomi anda sendiri. Minda yang memelihara kekurangan adalah minda yang sama yang boleh mengekalkan kekayaan. Anda hanya perlu buat keputusan untuk menulis semula cerita hidup anda, dan mulakan sekarang. Anda tidak perlukan izin untuk mengubah hidup anda hanya perlukan keputusan. Segala yang anda lalui sehingga saat ini mempunyai satu punca utama, minda anda. Ia adalah kunci yang boleh membuka atau menutup semua pintu. Dan apabila anda tahu bagaimana menggunakannya, anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan. Sebaliknya anda menjadi penulis kepada hasil hidup anda sendiri. Jika video ini telah menyentuh sesuatu dalam diri anda, maka anda sudah bersedia untuk naik satu lagi tahap dalam perjalanan ini. Video seterusnya yang muncul di skrin anda akan mendalami lagi ilmu ini dan membantu anda berkembang sebanyak 1% lagi. 1% setiap hari. Skim cara membina kehidupan yang luar biasa. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya tunggu anda dalam video yang seterusnya. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama.